Sejak dijatuhkan hukuman penjara pada tahun 2022, Najib Razak bukan sekadar duduk diam di sebalik tirai besi. Dari mahkamah ke istana, dari pengampunan hingga ke permintaan tahanan rumah, satu demi satu langkah diambil. Tapi, sejauh mana bekas Perdana Menteri Malaysia ini berjaya dalam usahanya untuk bebas? Semalam, Datuk Seri Najib Tun Razak dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas didapati bersalah terhadap 7 pertuduhan membabitkan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Pada 23 Ogos 2022, Najib menjadi Perdana Menteri pertama Malaysia yang dihukum penjara. Beliau dijatuhkan hukuman 12 tahun dan denda RM210 juta kerana menyalahgunakan dana SRC International. Najib kemudian cuba buat semakan semula sabitan itu. Tapi, pada Mac 2023, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan beliau. Satu jalan tertutup. Langkah seterusnya, Najib mohon pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari 2024. Majlis pengampunan putuskan hukuman dikurangkan dari 12 tahun jadi 6 tahun. Denda dari RM210 juta diturunkan ke RM50 juta. Tapi beliau tidak diberi pengampunan penuh. Najib masih kekal bersalah. Itu adalah tempat pertubuhan anak-anak yatim, tahu tak? Dia bagi sumbangan untuk anak yatim kita orang. Ibu tunggal. Aku geram betul lah. Mana ada Perdana Menteri bela nasib rakyat? Betul tak? Betul. Anak yatim saya 9 tahun. Anak yatim saya OKU. Dia bela, tahu tak? Mana ada Perdana Menteri bela rakyat? Tak ada. TMJ datang Akak dari mana? Saya daripada Tok Rahmat je. Oh, Tok Rahmat. Sebab apa? Kalau tadi Cik Azman orang kuat dia tadi kata, pasal SRC sesangkut satu, SRC itu pertubuhan untuk anak-anak yatim. Dia bagi sumbangan dengan ibu tunggal. Dia punya ofis dekat Platinum tu, dekat KL Central. Dah habis dia robohnya. Pada Mac 2024, Najib buat tuntutan luar biasa. Katanya, wujud satu titah tambahan atau addendum daripada Agong sebelum ini yang benarkan beliau jalani hukuman di rumah, bukan dalam penjara. Kontroversi tercetus. Betul ke wujud titah itu? Mahkamah Rayuan beri kebenaran, tapi Peguam Negara bantah. Kini, Mahkamah Persekutuan akan putuskan pada 1 dan 2 Julai 2025. Satu lagi strategi Najib, elakkan perbicaraan kes lain. Pada Jun 2025, Mahkamah beri DNAA lepas tanpa dibebaskan dalam 3 pertuduhan pengubahan wang haram SRC bernilai 27 juta. Kes ini belum dibicarakan sejak 2019. Hakim lepaskan Najib buat sementara, tapi bukan dibebaskan sepenuhnya. Okey, kenapa saya pakai baju lama saya ni? Ini, ingat, muafakat nasional bukan kesalahan daripada UMNO. Ini permulaan PAS dahulu yang mengkhianati UMNO berkahwin dengan Pakatan Harapan. Tetapi hari ini UMNO kahwin dengan Pakatan Harapan kerana titah Duli Yang Maha Mulia Baginda. Jadi jangan salahkan dan tolak politik. Hari ini kita sama-sama memberi sokongan kepada mantan Perdana Menteri kita. Sebab PAS kanan. Itu memang kenyataan dia. Memang kenyataan. Siapa dulu yang bergabung dengan Pakatan Harapan? Okey. Tak apa. Itu bagi pandangan dia. Tapi kita sama-sama kumpul sini. Jangan provok. Ya, tak ada. Okey. Saya pun bukannya provok. Saya cuma cakap aja. Saya cuma menyatakan benda yang benar. Okey. Saya cakap, okey, cukup. Dalam diam, Najib juga ada kekuatan luar mahkamah dari sokongan penyokong tegar UMNO. Kempen Justice for Najib, sehinggalah kenyataan pemimpin-pemimpin politik yang mahukan beliau dibebaskan. Ada yang kata, ini soal politik. Ada pula yang kata, ini soal keadilan. Yang pasti, usaha untuk Najib bebas belum selesai. Masa saya didakwa ni, saya minta penangguhan selama 3 bulan. Alhamdulillah. Tapi itu pun telah ditolak. Allah. Dalam kes yang lain, mereka dapat penangguhan lebih pada 70 kali.
Tapi dalam kes saya sekali saya minta pun tidak diizinkan. Sekarang ni kita tunggulah apa keputusan dia. Tak mahu Datuk, kami tak mahu. Kami tahu Datuk tak salah. Datuk tulis tak salah, Datuk tulis tak salah. Memang saya tak dapat keadilan dan saya tak dapat penghakiman yang berdasarkan pada prinsip fair trial. Saya tak dapat. Zalim. Mahathiraan. Tak apalah. Tunggu je lah kuasaan Allah. Balasan kepada mereka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Satu dan 2 Julai 2025, itu tarikhnya. Jika Mahkamah Persekutuan tolak addendum tahanan rumah, Najib kekal di penjara Kajang sehingga Ogos 2026 dan Ogos 2028 untuk bebas sepenuhnya. Tapi kalau beliau menang, sejarah Malaysia mungkin ditulis semula. Bekas Perdana Menteri dihukum dan dibebas dari rumah. Persoalannya, adakah keadilan sudah cukup adil?